Ahli Parlimen Kubang Kerian Salahuddin Ayub dalam ucapan usul tergempar di Dewan Rakyat petang semalam mempersoalkan peranan Bernas dalam menangani krisis kenaikan harga beras selama ini. Ini memandangkan kerajaan memberi lesen ataupun keizinan kepada Bernas untuk mengimport beras daripada luar negara. Pada hari ini, siapakah yang sebenarnya menentukan harga beras di dalam negara kita? Adakah Bernas telah menunaikan tanggungjawab besar ini, ataupun Bernas telah menjadi sebuah badan korporat yang berorientasikan keuntungan semata-mata dan melupakan tanggungjawab asal pembuahan mereka, iaitu untuk menjaga, memelihara dan menentukan bekalan beras yang cukup dalam negara kita, supaya rakyat dalam negara ini mampu untuk membeli makanan asas ataupun ruji dalam negara kita. Adakah kerajaan bersedia untuk mengkaji balik peranan Bernas? Hanya Bernas saja yang diberikan lesen besar untuk mengimport beras. Kerajaan khususnya Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani juga ujarnya tidak pernah serius dalam membantu para petani meningkatkan produktiviti mereka. Begitu lama perbahasan yang menyentuh tentang Kementerian Pertanian dan Asas Tani, tentang bagaimana kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada petani-petani, khususnya pesawah-pesawah padi, maka janji hanya tinggal janji. Baja, racun, baja yang bermutu sebagai contoh yang telah pernah saya sebut, untuk meningkatkan bekalan padi, baja yang diimport yang bermutu seperti Ben Maya dan baja seperti Nitrofosca Green dan Blue setiap hari, setiap tahun meningkat di pasaran, dan ini tidak pernah diambil kira, tak pernah dilihat dengan serius oleh pihak kerajaan, khususnya kementerian yang berkenaan, untuk membantu petani secara serius dan memberikan subsidi yang lebih terhadap mereka. Selain itu, Salahuddin turut mempersoalkan keberkesanan stok penimbal yang diumumkan kerajaan. Kerajaan telah mengumumkan untuk mewujudkan stok penimbal makanan. Di manakah stok penimbal itu disimpan dan berapa banyak stok penimbal beras diwujudkan bagi setiap masa? Bagaimanakah dan bagaimana jumlah stok penimbal itu dikira? Apakah termasuk stok yang telah pun diedarkan di peringkat pasaran? Terdahulu Yang di-Pertua Dewan Rakyat menerima usul Salahuddin yang mencadangkan mesyuarat ditangguhkan bagi membolehkan Dewan merundingkan dan membincangkan isu berkaitan harga beras di seluruh negara apabila mencatatkan kenaikan mendadak antara 15 hingga 30% di bawah peraturan mesyuarat 18/1. Dan pihak kerajaan juga